Hai, hai, hai. Acik Nah datang lagi minggu ni. Cuba teka. Acik Nah datang buat apa? Nak menyanyi ke? Nak berpantun ke? Nak bersajak? Salah. Acik Nah datang nak membebel je tau. Perkara yang Acik Nah nak bebel ni benda penting tau. Iaitu tentang kesihatan mental. Korang tahu tak? Mental tu apa? Bukan mentol lampu. Mental ialah perasaan ataupun fikiran kita. Kalau fikiran kita tenang, hati kita pun akan gembira. Kalau fikiran kita kusut masai, hati kita akan rasa gundah gulana. Kalau fikiran kita sentiasa negatif ataupun rasa gundah gulana, itu tandanya mental kita ada masalah. Mungkin mental kita tengah penat. Jika kamu ada rasa macam tu, kamu janganlah simpan seorang-seorang macam simpan biskut raya. Kamu kena cerita, kena luahkan dekat cikgu, ibu bapa ataupun kawan-kawan yang kamu percaya. Apabila kita dah meluahkan perasaan kepada seseorang, insya-Allah hati kita akan rasa lebih tenang, ringan seperti kapas. Akhir sekali, buatlah benda yang membuatkan kamu rasa gembira, seperti main dengan kucing ke, baca komik ke, ataupun tolong mak basuh pinggan. Yang penting, jaga hati kita, jaga fikiran kita supaya menjadi lebih kuat, ceria, bijak macam superhero. Cukuplah Cik Nah membebel hari ni. Kau minta pula korang dengar panjang-panjang kan? Baiklah, jumpa lagi. Bye-bye.